Kripto tak haram kalau pandai guna. Ini cara aku. Ramai tanya, bro, kripto ni haram ke? Jawapan aku, boleh jadi haram, boleh jadi harus. Tengok macam mana cara kau guna. Macam internet, kau boleh guna untuk kebaikan dan kau juga boleh buat benda yang tak elok. Kripto pun sama. Kalau kau trade macam berjudi, confirm haram jadinya. Avoid, elakkan daripada coin yang pump and dump ataupun coin yang rug project. Meme coin yang tiada utility, fokus pada coin yang ada use case, ada projek jelas dan ada audit, ada white paper dan juga kenapa coin ini kuat. Alright, anda kaji lebih mendalam apa dia punya di sebalik fundamental coin tersebut. Guna exchanger yang patuh undang-undang. Kalau di Malaysia dah senaraikan dah coin-coin yang patuh syariah sebab coin-coin tersebut memang dah ditapis habis-habisan. Boleh guna exchanger yang patuh syariah yang Suruhanjaya Security dah listing seperti Tokenized, Kata, Luno dan juga Synergy. Jangan guna leverage, main margin. Leverage ni macam kau pinjam duit untuk berjudi. Risiko tinggi tau. Dan memang ulama ramai setuju. Dan juga ada yang kata tak patut pakai. Yang terakhir adalah niat pelaburan. Kalau kau niat simpan nilai, lindungi duit daripada inflasi dan kau faham risiko, itu lebih dekat dengan prinsip muamalat. Ulama-ulama fintech sekarang pun aktif explore kripto. Tengok fatwa SC, MUI, Majlis Penasihat Syariah. Kau nak tak link video ceramah dari ustaz-ustaz pasal kripto ni halal ke haram? Komen syariah. Nanti aku letak semua dalam Google Drive.